Cerita tentang satu orang daripada Romania. Dia ni orang bukan Islam. Dia cerita macam mana dia boleh masuk Islam. Dalam video satu short video, very inspired. Kita rasa satu inspirasi bila tengok Romanian ni. Satu orang Romania. Dia kata dia satu hari pergi Turki. Dia pergi tour, pergi makan angin di Turki. Nak jadikan cerita, dia sesak. Dia duduk drive, susah. Gelap malam. Sampai satu kampung apa tak tahu. Nah, rodong pergi mana pun tak tahu dah. Masa dah lewat, dah gelap dah. Jumpa satu orang Turki. Berhenti, tunjuk address. Dia kata ni, alamat hotel ni tang mana? Dia ni kata ni kampung. Dia kata sini tak ada hotel. Allah, dia kata. Ni dia nak belah pergi ke mana pun tak tahu dah. Turki ni kata dekat dia, tak apa, main singgah rumah saya. Dia cerita dalam video tu. Dia cakap orang putih. Tapi ada syarikata Melayu pula ke bawah. Okay. Orang yang pandai orang putih tak payah baca syarikata, dengar ya. Dia tetap main rumah saya. Ni. Romania ni pun pergi rumah dia. Dia kata sampai rumah gelap. Tak ada lampu. Orang kampung. Masuk. Dia suruh bini dia masak simple-simple. Bagi makan lagi dekat kawan ni. Dia ni wife. Romania ni laki bini. Lepas makan malam yang simple, dia kata tak apa. Tuan tidur sini. Kami tidur bilik lain. Dalam rumah tu dia ada dia, isteri dia, mak dia, satu orang perempuan tua lagi dengan 5 anak. Tu dalam rumah tu, 8 orang mereka. Dia kata tak apa, tidur sini. Kami tidur bilik lain. Dia ni pun dengan gelap apa semua, tak apalah, tidur. Cerah esok, dia nak continue perjalanan dia. Tak cerah, dia pun keluar tengok. Rumah seketul tu ya, tak ada bilik. Dia duduk tu dalam petak tu ya. Tak ada apa dah, bilik apa pun tak ada. Baru nampak, pasti cerah siang. Dia tengok di luar, keluarga ni duduk bawah pokok. Dia, bini dia, mak dia dengan 5 anak dia, dia pergi tidur di bawah pokok. They are freezing, dia kata. Kesejukan. Turki, dia main musim duduk bawah pokok. Romania ni, bila keluar ni, dia pergi dekat, dia kata, hang ni gila apa? Dia kata, apa benda ni hang bagi kami tidur di dalam, ya hang tidur di bawah pokok? Dia jawab apa? Dia kata, saya tak gila Tuhan. Dia kata, saya orang Islam. Islam ajak kami suruh muliakan tetamu, apatah lagi tuan musafir dan tuan sesat. Tak apa, dia kata. Dia kata lagu tu, Romania ni rasa guilty. Dia rasa bersalah. Dia kata, apalah buat macam ni? Dia kata, apa yang Islam ajak kat you sampai you pergi buat macam ni? You sacrifice diri you, keluarga you, anak you yang kecil-kecil, pergi duduk bawah pokok, kesejukan, bagi kami 2 orang duduk dalam rumah. Apa Islam ajak ke hang sampai hang buat macam ni? Dia jawab balik dekat Romania ni. Dia kata, saya tak apa pandai pasal Islam ni. Cuma kalau tuan nak tahu tentang Islam, tuan baca Quran. Dia kata ada Quran. Tuan baca. Itu yang Islam suruh buat. Saya tak pandai. Saya tahu sikit-sikit je. Hak saya tahu ni saya buat. Dia kata, Masya Allah. Isteri Romania ni menangis lah. Dia menangis lah. Dia tengok ada manusia yang dia tak pernah jumpa di negeri dia. Macam ni orang ada di Turki. Sanggup bagi dekat orang yang musafir sesat ni duduk dalam rumah, mereka pergi duduk keluar, duduk sejuk di bawah pokok. Dia kata apa ni? Menangis bini dia ni. Romania ni, dia jadi satu benda dalam diri dia, dia nak tahu tentang Islam. Apa benda ni? Islam ni sudah buat apa kat mereka ni sampai nak sacrifice diri macam ni untuk orang yang tak kenal. So dia kata, I immediately, dia kata went to the bookstore apa semua, dia cari Quran terjemahan, dia cari dia para kemen buku hadis pula, dia kata dia baca. Dia baca benda tu, dia kata untuk 2 bulan. Dia kata continuously. Dia baca buku tu non-stop. Dia baca Quran, dia baca terjemahan ni. Dia baca terjemahan Quran. Dia buka buku hadis, dia baca. 2 bulan dia spend masa untuk tu saja, dia kata. Selepas 2 bulan tu, tak tahu dia kata, dia jadi macam mana ke, dia masuk Islam. Ni Romania ni, dalam video tu. Mau saya lagi bagi nombor telefon. Dia kata dia tak tahu benda satu pelik dia perasaan ada dalam diri dia. So finally dia masuk Islam. 17 hari bulan 1 tahun 93. Cerita lama. Dia masuk Islam. 17 hari bulan 1 tahun 93. Dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, dia start dakwah. Dia ajak orang lain masuk Islam. Dia kata di Romania ada 80,000 orang Islam. Dia kata, tapi dia tak jumpa ni menjadi Islam. Jauh kita Islam ramai. Dengan dalca, dengan kuah campur, dengan apa ni Islam kita ni. Kaki menipu dengan kaki semua duk ada kat kita ni. Kalau orang tengok kita ni tak teringin dengan Islam ni. Dia ni duduk di Romania, ada 80,000 orang Islam. Dia kata dia tak jumpa pun macam ni punya Islam. Tapi dia pergi jumpa di Turki, satu orang Islam macam ni.
tak cakap pandai tentang Islam, tak mengaku, tak dabik dada, tak pukul dada, kata dia banyak pengetahuan tentang Islam, tapi apa yang dia praktis ni menyebabkan kawan ni nak masuk Islam. Kau ni pergi cari, pergi baca, pergi apa, terbuka hati dia. Dia kata, dan dia masuk Islam. Lepas tu dia keluar daripada Romania, dia pergi dia kata dia pergi ke 112 buah negara, pergi berdakwah. Ni Syekh Romania ni. Tuan-tuan boleh tengok dalam video tu. 112 buah negara, dan dia kata yang masuk Islam tangan dia 1000 orang. Dia kata 1000 orang masuk Islam di tangan dia. And finally, dia balik ke negara dia, ke Romania, dia raise satu fund, dia buat satu Islamic Center untuk nak terang Islam dalam bentuk yang praktikal. Bukan Islam cakap-cakap dalam bilik kuliah, bukan Islam yang cakap-cakap dalam bilik aircon, bukan Islam yang berteori bermacam di dalam bilik mesyuarat, bukan. Dia nak Islam yang praktikal. Dia dah raise fund dan dia dah buat dah satu center, yang center tu dia kira all out, dia nak buat, nak bagi seramai mungkin orang masuk Islam. Dia kata. Saya kebetulan pula nak baca cerita pasal ni. Tiba Syekh ni pula pergi hantar mai pula video ni. Tengok, matching cantik. Saya kata, tuan, Allah Subhanahu Wa Taala akan bagi dekat dia lebih daripada unta merah. Kerana bersebab musababkan dia, Romania ni masuk Islam, dan kemudian dia jadi satu dynamo yang duk supply power kepada orang lain supaya kenal Islam, masuk Islam dan berdakwah untuk Islam. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kita bila tengok benda-benda macam ni, Allahu Akbar, kita compare balik kat diri kita ni, tak ada apa pun yang kita buat, tuan. Kita cakap pandai aja. Kita ni tak ada apa pun yang kita sacrifice untuk Islam. Tuan, tanam azam dalam hati kita. Tak banyak sikit kita sampaikan Islam kepada orang. Sama ada orang tu sudah Islam ataupun orang beli Islam. Bukan kita nak buat musuh. Kita tak mau tengok Cina, kita nak musuh dengan dia. Kita tak mau tengok India, kita nak musuh dengan dia. Tapi kita tengok mereka ni sebagai aset yang berharga. Dekati mereka. Sembang Islam dengan mereka. Dan yang paling utama, tunjuk contoh kita ni. Jadi Islam, jadi macam kita. Kita orang yang boleh dicontohi. Satu orang Islam yang boleh dicontohi oleh orang-orang ni semua. Supaya hormat dia dekat kita, membawa dia kepada kenal Islam.